Dalam berapa lama dah you berlakon? Ni tahun apa? 2020 apa ni? 25. 13. Lama juga 13 tahun. Dan sepanjang 13 tahun tu, ada tak macam lowest point yang macam you nak give up jadi berlakon? Kalau ada, kenapa? I tak pernah rasa nak give up no. Cuma I selalu tarik handbrake sebab I tak tahu lah, mungkin orang masuk dunia lakonan sebab I kan cakap I tak nak jadi pelakon kan. Mungkin orang lain nak jadi pelakon ni mungkin sebab dia nak famous. Macam I pula, bila drama I dah terlalu banyak kat TV, macam orang dah start ramai kenal I tarik handbrake. I kasi tahu I stop jangan shooting langsung. I tak nak pergi yang macam ni. I macam ni je cukup. Biar macam ni je. Jaga macam ni sikit, jadi balik. Maksudnya apa yang sekarang ni adalah you pilihan lah. Maksudnya you memilih untuk tarik handbrake sekejap. Handbrake. I tak ada give up, tak pernah give up. Sebab itu adalah kerjaya kan, kita punya macam mana kerjaya lah kan. Kan. So kalau I tarik handbrake tu banyak kali. Kalau korang perasan, korang kan nampak muka I banyak kat TV, tiba-tiba I hilang. Betul, nampak balik I kat TV, betul hilang. Ni sekarang I tengah hilang. Sebab itu banyak sangat keluar kat TV. Tapi you punya I tak nak pergi, takut.